ada yang saya kenal lah, tapi tanpa sebut nama apa-apa. Tapi dia seorang yang kaya. Ini cerita benar. Orang yang kaya, duit banyak, dan dia sudah ada pencen lah. Masa dia kerja, masa dia muda, memang dia kerja lah, kumpul duit, invest sini, invest sana. Banyaklah duit dia. Anak-anak dia semua boleh kita kata berjaya lah, berjaya dunia lah kan? Tapi sampai satu masa, rumah besar, anak-anak semua sihat-sihat, tak ada apa, tempat tinggalnya mewah kan, dia dah mati dah. Tapi di hujung hidup dia dah malas nak bangun, nak tidur je, tak nak bangun dah. Kawan-kawan datang, kapan nak jumpa, dia tak nak jumpa. Dia sihat je, kita ingat dia sakit ke tak, tapi dia tak sakit, tapi dia nak tidur je. Saya membuat kesimpulan seperti dia sudah bosan hidup. Tapi subhanallah, satu yang tidak patutlah. Tapi ini bagi saya, ini semua mungkin barangkali jangan kita pernah menyangka bahawa kalau kita ada dunia semua datang kat kita, maka kita akan hidup dengan cergas, semangat dan sebagainya. Kerana saya lihat contoh dia semua dah ada dah. Kalau kata kalau ada orang yang tak ada masalah, dia lah masalah dunia lah. Tapi kemunculannya dia dah bosan. Jadi mungkin perkara ini boleh memberi kepada kita pencerahan lah. Kenapa jika Allah inginkan kebaikan bagi seorang itu, maka Allah akan uji dia. Ini yang kita nampak lah. Tapi pastinya ada hikmah-hikmah yang lain, ya, supaya dihapuskan dosa-dosa, supaya ditinggikan darjat